manusia yang celaka ni siapa? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, tetapi Allah tak ampunkan dosa dia bila dia keluar daripada Ramadan. Dia tak buat apa-apa benda pun yang menghapuskan dosa dia. Dia tak puasa macam mana puasa yang terbaik. Sedangkan Nabi dah kata dah, siapa puasa dengan penuh penghisapan, Allah ampunkan dosa dia. Man qama ramadanan, siapa yang menghidupkan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia hak dulu-dulu, tapi dia tak menghidupkan Ramadan.